Bagaimana menggunakan AI tu untuk buat video? Banyak je sebenarnya AI tools yang lain. Cuma yang menarik tentang PixArt ni sebab dia ada banyak template. Template tu maksudnya contoh-contoh yang kita boleh terus guna. Okay. So boleh guna untuk bisnes, boleh guna untuk buat poster gambar video bergerak lah kan. Okay. So contohnya kita nak buat video tentang produk kecantikan, dah ada template, boleh guna saja. Sebab ada banyak gambar apa tu model-model yang cantik yang kita boleh terus guna je. Jadi caranya seperti yang ditunjukkan dalam video ni, cuba klik je kan. Kita macam sebab kita nak buat video, jadi kita ambil pilih image to video. So dia kebanyakannya drag and drop. Maksudnya kita boleh tarik je gambar tu masuk dalam file yang kita dah buka. Kita boleh pilih nak buat 5 saat ke 10 saat ke, terpulang. Kita nak bentuk portrait ke, atau kita nak buat gambar untuk post dekat YouTube tu, saiz dia lain kan. Walaupun YouTube ada short video. Short video tu maksudnya samalah saiz macam kita nak post dalam TikTok ke, dalam Instagram ke. So pilih je. Kita boleh juga buat voice over kan. Ada motor pula lalu, tapi tak apa. Okey, cubalah.